Oke geng, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera geng. Hari ni aku nak review satu motor ni, motor gerabak adik aku ni untuk buat tarik kelapa sawit, baru je siap. So ini motor Modenas 110cc starter yang telah dimodifikasi sebagai motor gerabak untuk tarik sawit. Korang tengok tayar dia macam tayar traktor kan. So dia ni menggunakan satu gearbox long shaft yang boleh reverse tau. Ni dia punya gearbox dia. Tengok long shaft dia tu macam long shaft lori tau. So apa yang menarik pasal motor truk ni, dia boleh angkut sawit maksimum. Kau tengok dia punya ni gearbox. Sama kan macam lori kan. Dia boleh tarik sekurang-kurangnya 600 kg kelapa sawit lah. So memang sangat menarik. Motor ni memang kuat. Macam mana boleh kata kuat? Korang tengok kejap lagi dia orang akan angkat sampah penuh dekat gerabak ni. Dengan kapasiti lagi ada orang naik kan. Dengan rider dia, nanti korang tengok dia pergi buang sampah. Tengok motor ni boleh reverse. Yang kelebihan dia, gearbox dia tu boleh reverse. So asalnya adik aku beli ni daripada barang-barang ni lah. Kemudian dia upah orang pasang lah, ni baru siap je. Dan motor ni sangat kuat. Dia punya power tu macam ringan aje lah dia pergi, walaupun bawa barang penuh kan. Memang tengok senang je dia bawa kan. Dan memang terasa macam ringan lah dia punya pergi tu. So korang tengok dia orang loading sampah ni penuh tau. Sampah ni berat, kita bawa lepas habis kenduri. So penuh gerabak tu, kemudian naik lagi 2 orang dekat belakang kan. Termasuk dengan dia punya rider ni. Ni dia punya ni pemandu e-hailing. So dia nak pergi buang sampah. So korang tengok dia punya pergi tu relax aje. Tak ada nampak macam berat apa semua. Ringan aje. Tengok dia naik. Tengok 3 orang yang naik, kemudian dengan sampah lagi yang berat. Tengok dia jalan tu smooth aje. Ringan aja. Nampak. Steady. So sorry, video ni memang aku tak ambil daripada audio asal sebab ada copyright. So terpaksa gunakan suara macam ni. Kau tengok memang cantik kan motor dia. Memang ringan je pergi ni kosong. Okey, sekian dulu video daripada aku. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.